Assalamualaikum kawan-kawan. Okey, menu yang ringkas kita masak cendawan enoki, buah tomato dan juga telur. Okey, gabungan 3 bahan utama. Maka terhasillah menu ini. Okey kawan-kawan, jom kita lihat bahan-bahan untuk menghasilkan menu yang ringkas tetapi sedap dan mantap. Okey, jom kita lihat. Mula-mula kita ambil kelantar. Kalau tak ada, guna minyak pun tak apa. Dan kita goreng telur 3 biji. Seperti kita nak buat telur dadar lah. Tetapi telur ini kita hancurkan. Sebab tu kita sesuai menggunakan margarin. Okay, kalau margarin tu kita guna, nanti telur tu dia akan hancur berketul-ketul. Lebih mudahlah kerja kita. Okey, seterusnya dah masak tu kita angkat. Okey, seterusnya kita nak tumis bawang Holland. Bawang Holland ni kita potong dadu. Kita letak minyak sedikit sahaja. Setakat untuk menumis. Kemudian kita masukkan buah tomato 1 biji yang kita telah kisar. Okey, kemudian kita masukkan enoki. Masukkan kicap cair. Kicap cair ni dia dah masin, jadi kita tak perlu letak garam. Masukkan anggaran 1 sudu besar sos tiram. Masukkan lada sulah. Okey, kita kacau-kacau dia. Kacau-kacau biar sekata. Okey, dah agak-agak sekata. Kita masukkanlah telur hancur tadi. Masukkan cili besar berwarna merah dan kita masukkan daun bawang. Okey, kacau-kacau-kacau dia biar dia sekata. Okey, sekejap je kita mengacau ni. Okey, nanti hancur pula enoki kita. Okey, menu kita dah siap dan bolehlah kita hidang. Makan dengan nasi putih yang panas-panas tu memang sedap. Okey kawan-kawan, selamat mencuba. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.